Gaslighting dalam perhubungan. Kadang-kadang founder tak sedar realitinya diputar belit. Ramai sekarang ni founder yang ingat gaslighting tu cuma berlaku dalam konflik. Biasa je. Hakikatnya dalam perhubungan peribadi pun gaslighting boleh jadi taktik yang halus untuk memutar realiti sampai founder hilang kuasa dalaman untuk memimpin keputusan. Itu spesifik yang berlaku ialah pasangan tulis fakta dengan ayat yang meyakinkan macam awak dulu yang cakap nak buat macam ni kan. Walaupun tak pernah cakap pun. Okay, bila founder bersoal balik, dia balas, you ni yang sensitif, lupa. Saya nak bagi pendapat je. Shift fokus dari isu kepada reaksi founder. Naratif tu dia ulang sampai founder tu boleh fikir, aku salah ingat ke? Aku yang confused ke? Sedangkan realiti sedang diprogram oleh repetition doubt, keraguan yang banyak dan bukan fakta. Kesan yang paling kritikal ialah kesian founder akan hilang clarity, clear, kejernihan dalam buat keputusan sebab dia mula akan menjadi leader dalam keraguan, bukan visi, dan setiap langkah akan perlu disahkan dulu oleh sesiapalah pasangan isteri ke suami dia. Dan impak dia akan memperlahankan keputusan dan menyebabkan realiti diputar dalam hubungan dan keputusan banyak tertangguh. Strategi bila kabur dan pertumbuhan syarikat terganggu. Saya Rahman, saya ada buat free webinar. Kalau perlukan pendapat saya, klik link bio.